Ah. Oh. Kan. Alim apa nak Iran? Ui, padu Lim. Oh ya, Lim kalau dapat strike. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni aku Amir dengan satu kawan lagi. Aku nak pergi mancing casting. Tapi hari ni, bukan mancing casting, mancing muara. Tapi hari ni lainnya, aku nak pergi mancing guna udang hidup. Sekarang ni nak pergi ambil udang dulu. Jom, let's go geng. Jadi untuk di Sempurna, siapa-siapa nak dapatkan udang hidup, boleh dapatkan dengan pakcik Abang Amsid. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Macam mana? Udang okey? Alhamdulillah. Inilah yang kita dapat semalam. Stok yang fresh. Stok ni kita ambil hari-hari bang tak? Ya. Abang ambil hari-hari kan? Ya. Jadi kalau korang nak, siapa-siapa di Sempurna ataupun korang datang dari Tawau ke nak mancing Sempurna, nanti kalau korang nak beli udang, aku letakkan nombor abang ni kat bawah. Korang boleh datang sini. Banyak geng, hari-hari ada. Ni dia. So, macam aku dah booking lah udang tangkap ni. Air kita ambil ini. Ini yang fresh. Kena pakai air payak. Alright. Kira sendiri, atur sendiri mana yang dimau. Okey. Mana-mana je bang. Masuk je, semua saiz boleh. Boleh tolong? Boleh. Kira sendirilah. Bagi harga RM50 ambil 110 ekor. geng. RM50 110 ekor. Aku ni memang begini aku punya sistem. So lebih turun rezeki aku lah. Betul. Mana yang lebih ataupun yang aku bagi lebih, itulah rezeki aku. 14. Cantik saiz ni meh. 15. Banyak ni. Alhamdulillah. Berapa dah? 110. Bagi lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. 20 ekor macam tu. Salam perkenalan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada rezeki. Okey bang, terima kasih. Okey. Kalau ngam, selalu kita order meh. Mancing udang hidup kita. Itulah harapan sebenarnya. Woi, sudah jalan enjin. Tuh, 2, 3. Ambil masuk terus ringan pegang tali. Terus. Dah masuk. Jom, kami nak bermula dah. Tapi sebelum nak bermula, aku ada satu hutang dengan diorang ni sebenarnya. Aku dah selesaikan dulu. Seperti yang dijanjikan, Amir hari tu dia menang dapat first catch. Aku bagi udang. Satu lagi, Alim, aku hadiahkan juga sebab dia tolong aku repair boat aku. Nah, korang pilih. Siapa nak ambil? Pilih. Lim, mana kau mau Lim? Mana? Kau punya meh hari tu yang killer yang besar, yang ni kali ni. Terima kasih. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Bogus strike padu-padu. Jom kita mancing. Aku ajar dulu cara pasang udang. Okey. Jadi sekarang ni geng, kita nak try main guna casting lah, guna umpan udang hidup. Jadi aku gunakan rigging macam ni lah. Okey, aku gunakan mata kail double macam ni. Dan ada batu kecil. Tengok nanti kalau dia tak tenggelam sangat, aku pakai batu besar sikit. Ada macam-macam cara lah. Ada orang dia pakai snap besar. Tapi snap tu aku tengok macam dia agak mengganggu lah. Jadi aku buat cara macam ni lah, tak kisah. Okey, pertama sekali ambil udang. Okey, udang ni ekor dia kita kena potong. Sebab ekor kena potong, kalau kita gulung nanti dia akan berpusing-pusing ekor ni. Ekor ni jadi kipas. So kita buang ekor dia. Okey. Kemudian
Mata kali yang atas ni kita cangkuk daripada bawah perut udang, belakang ekor ni. Masuk macam ni. Tembuskan je ke belakang. Okey. Okey, lepas tu ini kita lock. Ni kita lock ni tutup gitu je lah. Jangan sampai lock tu sampai lepas daripada dia punya pandan tu. Nanti bila strike tak mau. So kemudian bila dah macam ni, okey, udang pastikan dia lurus. So kita tengok, kita ukur macam ni kan. So kita sini, kita masuk daripada sini, kita tanam dia. Tanam. Ini macam style-style. So pasti udang ni kena lurus macam ni. Okey, tu cara dia. Bila kita casting kat reba, kita gulung slow macam main gewang. Tu tujuannya, apa cara dia. Casting guna udang hidup. Kita bukan baling dan biar, kita cast. Semoga bermanfaat. Aku pasang lu udang getah. Sama je meh, cast ke reba. Macam casting, sama. Gulung je, slow je. Kalau kita tarik, kita akan lalu reba-reba. Kalau dia berenang sendiri, dia akan melakukan ayam kan. Tak nak kalah mah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaga, lucu. Okey, mantap. Ada isi. Ada isi. Ada lim. Ada besar. Pandai dia ragut Amir sudah kena rembat. Amir biasa main gitu. Dia tolong miss call kan. Nanti orang lain kutip. Gitu rembat ya. Dia rembat kuat sendiri. Itu rendah lepas. Biasa check tau, kalau terlepas macam ni pasang balik. Nanti dia sangkut. Okey. Mantap Lim. Mantap Lim. Wih, padu. Padu Lim. Lim, kasih kuat berat. Wih, padu Lim. Padu. Black vest Lim, black vest. Jap Lim, aku pergi sana. Kau tahan je, dia keluar. Okay, gulung. Padu. Kejap Lim. Baru. Kontrol. Ini baru lah. Wih, padu dia lari. Padu Lim. GT ke ni? Sabar Lim. Wih, apa ni? Bukan besar. Meh, sini. Hati-hati Meh ya, tengguk sauk hati-hati. Macam lah di ke tengah. Wah, ini Lim. Wih, besar. Apa? Besar. Tenang. Nanti Meh biar ikan naik dulu. Okey, tenang Lim. Tenang. Nanti Meh bagi ikan naik dulu. Baru kau ni. Oh, enggak. Tenang. Ya, dikontrol. Slow Lim. Tenang Lim. GT lah ni. Aku rasa GT ya. Lim, rel baru. Konsultan Pak ni. Oh, GT. Kasih lemas dia tu. Okey, slow. Oh, sabar Lim. Wah, okey tu Alim in control tu. Kontrol Lim. Steady. GT. Wih, size lah. Nanti bagi ikan naik dulu. Penggembira Lim. Jangan kejar ikan Okey. Okey. Nanti sabar Meh. Gulung sikit Lim. Lagi gulung sikit. Okey Lim, masukkan ke dalam sauk. Cantik. Ambil Lim. Rel baru Lim. Haji rel baru Amir. Ke punya ikan Aku Lim. mah
Pinwin. Angkat. Grip-gripin nanti lepas. Grip. Gitu baik. Patutlah liar. Mantap. Ikan pertama kita hasil casting udang hidup. Udang hidup. Alhamdulillah rezeki Alim. Wah, pokok baru tumbang ni berpotensi ni. Di dalam MJ Hihihi. Atas bawah mata kena. Alhamdulillah geng. Iya, berhasil. Weh, sedap baik dia ambil pakai udang hidup ni. Woi, atas bawah mata sangkut weh. Ya, hasil casting udang hidup kita. Oh. Geng, rakusnya MJ. Macam 2-1-0. MJ kedua. Dulu damai. Ikan. Kan. Kerapu. MJ. Yahoo! Amir sudah selamat. Amir sangat risau tadi. Ya, udang hidup. Dah. Aku video tu tak ada gambar. Mana kawannya? Amir dah risau tak selamat? Risau dah tadi. Awal lagi bah. Habis sudah Amir kasih naik. Alim apa nak Iran? Ui, padu lim. Oh ya Alim kalau dapat strike. Padu. Oh dah dia dah on. Padu lim. Takut. Tenang. Kau yang tak tenang meh. Orang tu tenang je. Ui, besar. Mantap. Anjir. Gambar kau Lim. Mantap. Saiz. Angkat Lim. Video dulu. Gambar satu. Syukur Alhamdulillah. Separuh masa pertama hasilnya aku dapat 2. Alhamdulillah. Amir dapat 1. Si Alim dapat 2. Setakat ni penggunaan umpan hidup, casting guna udang hidup jadi. Memang jadi umpan sebenar. Sekarang kita rehat dulu geng. Sampai-sampai tu kita botol. Tengok. Umpan tadi kan kita letak je biar mana tahu ada kerapu-kerapu sesat makan. Menu kita hari ni nasi lalap. Lalap ke apa aku pun tak tahulah. Tapi memang sadap. Makan geng, bismillah. Kerapu. Baru mau buka tong. Rupanya dia mau masuk tong. Yalah, aku nak buka tu untuk dia. Sekejap video sikit.
Kan. Ya. Hehehe. Akhirnya. Akhirnya udang getah yang makan, geng. Jadah. Dia benda tahu. Udang getah, geng. Puas cari, geng, hari ni. Petang ni. Dan hidup. Eh. Alah, tak masuk. Salah aim lah. Ada MJ kat mana? Kat mana? Situ. Ada kat situ. Hai, udang getah je lah, Dapat pun seko pakai gewang. Kena lagi. Hehehe, geng. Apa dia? Hehehe. Alhamdulillah, strike lagi, geng. Udang hidup. Geng. Udang hidup kalah. Udang getah, geng. Udang hidup kalah. Dia pakai udang hidup. Si kecil semua. Alim je dah besar tadi. 2 ekor so. Ah, meh. Aduh, meh. Oh, dekat situ memang ada, weh. Sekejap, repeat. Sekejap, angkat tong. Oh, pandai baling. Meh. Okey. Okey, meh. Okey, meh. Akhirnya hidup. Hai, lewat sikit lah balik. Meh, alah, tak sempat aku video. Tak apa. Mau video ke tadi? Tak apalah. Okey, tunggu. Banyak lah situ. Ya. Gasak lah kalau tengah banyak. Akhirnya ambil geram tu. Udang hidup tak makan. Mahal. Dekat ranting ini dia duduk ramai-ramai. Dia rasakan ni macam sedap ni. Bukan, meh, dia kata inilah yang betul. Tadi ada dua ekor tu. Alah, sangkut dah aku. Meh. Allah, lepas. Allah, lucu. Oh, dia kejar. Ya, Betul. banyak tu. Dia air dah berarus ni. Baru dia mau makan lah. Tapi itulah saiznya gitu-gitu je. Oh. Mungkin sempit.
Apakah ini? Iya. Sempit. Iya. Iya. Hehe. Iya. Record je. Dah record tu, dah record. Tinggal pegang je. Release. Okay. Siap Thank you. Alright geng, nampaknya kalau dilihat pada keadaan air sekarang ni, tadi hujan agak lebat, tapi kami sebelah sana tak hujan. Sini tadi nampak lebat. Air dah bertukar keruh gila. Dan sekarang ni air pun dah nak kecil, dah nak surut habis lah. Jadi kita semua kena bergerak balik ke pangkalan. Sebab nanti kalau lambat bot tak boleh masuk lah geng. Jadi apa pun, semua orang dapat strike. Pakai udang getah pun dapat strike. Pakai udang hidup mesti dapat strike. Tapi tadi udang hidup macam kalah lah geng. Okay, jadi thank you untuk tonton video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.